Tengah hari rasa tak si makan nasi. Rasa nak makan ringan-ringan je. Pas scroll lah TikTok cari resepi nak masak. Dia punya cari macam menarik pula Korea ayam pancake. Jom teman saya buat Korea ayam pancake. Mula-mula saya ambil 2 ketul air, saya ambil bahagian pohon dengan dada. Lepas tu saya perisi ambil isi air sahaja. Tulis tak si. Lepas tu saya masuk separuh-separuh lah isi air dalam manual chopper. Lepas tu saya kisahlah siapa hacur. Buatlah siapa habis isi air tu. Ni selepas chopper isi air semua. Resepi penuh tengok di caption bawah deh. Seterusnya masukkan kicap manis, cuka sushi, lada hitam kisar. Lada hitam kisar ni saya buat homemade, saya kisar sendiri. Barulah sedap. Alah saya tak estetik mana, saya guna botol mana ada untuk letak lada hitam kisar homemade saya. Masukkan bawang putih ke dalam stainless steel hand press. Lepas tu press masukkan dalam mangkuk tu. Kacang bias bati, lepas tu masukkan garam. Gula dah tak payah masuk sebab manis dari kicap dah. Kacang sebati, masukkan tepung ubi kayu, tepung jagung dan tepung gandum. Lepas tu kacang bias bati. Masukkan telur, lepas tu kacang bias bati. Lepas tu perak selama 15 minit. Sementara tunggu air, saya buat sos dulu. Masukkan Japanese sweet sauce, cuka sushi, garam dan biji-bijian. Lepas tu kacang sebati. Panaskan non-stick pan. Bila dah panas, spray minyak sikit. Bagi sekata lah spray tu. Bagi minyak panas sikit. Bila dah panas minyak tu, masuklah air perapai tadi atas pan. Masak api perlahan dah. Jangan api derah pula, hangus letong lah. Tak masuk nanti tengah. Lepas tu press sikit bagi bulat lepes sikit. Lepas tu spray sikit minyak atas air pancake tu. Lepas tu tutup dengan penutup kuali tu. Bagi dia masuk lah. Sementara dia naik wak je. Jadi cepatlah masuk sikit. Nampak belakang tu dah masuk sikit. Lepas tu balik macam tu. Lepas tu ikut step pun tadi. Sok pancake tu sampai betul-betul masuk. Bila dah masak, letak kat pinggir. Lepas tu hias dengan daun bawang. Bagi comel lah sikit. Okey, dan Korea ayam pancake. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.